Satu Malaysia semalam sedih dengan video ibu gajah yang menangis setia menanti di tepi anaknya yang mati dilanggar sebuah lori. Berjam-jam tak berganjak mengalir air mata sampai ditembak dengan banyak dos pelali untuk dibawa ke tempat lain. Memang sedih sangat melihat sifat kasih sayang haiwan yang luar biasa ni. Gajah ni antara sifat yang tinggi sifat empatinya. Apatah lagi bonding antara ibu dan anak. Yalah 22 bulan dekat 2 tahun proses mengandung gajah ni. Lama. Kalau kisah gajah ni dah cukup luar biasa bagi kita, saya nak ajak kita renung sebuah hadis yang lagi luar biasa yang saya teringat bila terlihat peristiwa ni. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bila mana berlaku satu peperangan, dikatakan selepas peristiwa peperangan Tabuk. Ada seorang wanita ataupun ibu, dikatakan dia seorang tawanan yang tercari-cari anak kecilnya yang terpisah. Bila dia terjumpa je anaknya, dia terus meluru cepat-cepat mendakap anaknya, menangis, menyusukan anaknya, dipeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW ternampak insiden ni, lalu dia bertanya kepada sahabat yang berada di sekitarnya, nampak tak kamu dengan wanita ini? Adakah kamu rasa dia akan campakkan anaknya ke dalam api? Maksudnya adakah dengan kasih sayang si ibu yang luar biasa ni, dia sanggup untuk musnahkan kehidupan anaknya ataupun buatkan kehidupan anaknya sengsara? Maka sahabat pun jawab, demi Allah, sudah tentu tidak wahai Rasulullah. Lepas tu Nabi SAW pun menjawab, Dallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah itu lebih penyayang terhadap para hambanya, lebih daripada wanita ini terhadap anaknya. Inilah kasih sayang luar biasa Allah terhadap hambanya. Saya ajak kita renung hadis ni sebab ramai yang sangka Allah ni suka hukum hambanya, sedangkan Allah dah sebut dalam Quran dalam suratul Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu kepada hamba-Ku sesungguhnya aku ini maha pengampun lagi maha pengasih. Malah cerita hebat kisah gajah ini pun Nabi SAW dah sebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yang Allah bahagikan 100 sifat rahmah kasih sayang, yang 99 Allah simpan untuk hamba yang beriman pada hari akhirat nanti. Satu sahaja yang Allah campakkan dan bagi kita semua makhluk, haiwan, manusia, jin ini berkongsi sifat satu rahmat ini yang Nabi SAW sebut, wabiha ta'tiful wahshu ala waladiha. Dengan sifat satu kasih sayang rahmah itulah seekor haiwan buas itu mengasihi anaknya. Allahu Akbar. Tak terbayang sifat kasih sayang Allah terhadap kita semua para hamba yang beriman ni di hari akhirat kelak. Banyakkan sangka baik pada Allah dan jangan sesekali putus asa daripada pengampunan dan rahmatnya.